Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, yang saya hormati Encik Muhammad Faiz bin Sri Yahya, Group Executive Chairman, and Datuk Jeffrey Lim, Group Managing Director. Okey, yang saya hormati juga rakan-rakan media serta dealer-dealers dan tetamu hadirin. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, okey, saya ingin menerangkan serba sedikit features tentang motosikal ini, right? Okey, untuk makluman tuan-tuan, the dual purpose has arrived. Okey, next. Untuk makluman tuan-tuan, motor ini didatangkan dengan titanium intake valve. Okey, manakala untuk exhaust dia datangkan dengan mono sodium valve. Alright. So untuk bahagian cylinder head design, okey, dia telah perbarui untuk enhance dia punya combustion, alright, and then free revving start power at low speed hingga high rev, alright. So in additional piston and crankcase design combine dia punya reduce by 20%, alright. Okey, setelah dia buat, tuan-tuan boleh tengok di bahagian slide sebelah kanan dia punya improvement daripada dia punya torque yang berwarna merah, okey, dengan dia punya speed. Okey, untuk makluman tuan-tuan, motor ini didatangkan dengan 398cc 4-stroke single cylinder head, okey, liquid tone double overhead cam. Okey, alright. So maximum power untuk motor ni adalah 38 horsepower pada RPM 8000 dan 37 Nm torque pada 6500. Alright. Okey, ini adalah dia punya perubahan daripada cam dan crank. Okey. So, okey, untuk makluman, dia didatangkan dengan dua spark plug. Okey, dia datangkan dengan dua iridium spark plug. Okey, kenapa dua spark plug? Dia nak improve combustion efficiency. Okey, alright, more linear throttle response. Okey, fuel consumption, throttle response, low emission, easy engine start dengan stable engine idle. Okey, that's why dia datangkan dengan dua spark plug. Alright, so next. So next, dia datangkan dengan electric throttle control system, right, by wire. Okay, next. Okay, dia datangkan juga dengan Suzuki Clutch Assist System. Alright, dia datangkan dengan assist function dengan slipper function. Alright, next. Okay, untuk SIRS, Suzuki Intelligent Ride System. Okay, dia dah datangkan dengan 3 mode A, B, C. Alright. So seterusnya dia datangkan dengan traction control. Dia ada mode 1, mode 2, mode driver dan boleh di off kan. Right. So seterusnya dia datangkan, of course Suzuki memang didatangkan dengan easy start system. Manakala untuk ABS system, dua-dua model ini dibekalkan dengan ABS. Alright. Okey, depan dan belakang. Manakala untuk satu lagi function, dia boleh off-kan di bahagian belakang. Maknanya ABS dia boleh di off-kan bahagian belakang. Tapi untuk DLZ4S, dia boleh off depan dan belakang. Okey. Mana tukar mood ni? Mana tukar mood ni? Oh. A, B, C. Okey. So Okey. dia akan tukar jadi tadi dah. A, B, C. Ini waktu berjalan boleh tukar? Waktu jalan tak boleh. Oh, dia kena stop dulu. Kena stop dulu. Ini mode untuk apa? Mode ABC, apa beza dia? A tu dia agresif sikit. Agresif lah. B tu dia kurang sikit. C tu dia kurang lagi kurang. Traction control dia lah. Dia minyak dia. Oh, okey. Minyak dia. Okey, so TC ni traction control. Traction control. Nombor dia lagi tinggi, lagi kuat traction dia. Traction control. Oh, okey. 1 2 3. 1 2. 2 traction control. Okey. So ni dia pada mode yang bawah sini lah. Ni boleh adjust lah. Okey. Tekan mode dia. Okey. Alright. So lain lagi? Ada function lain? Ni boleh ABS off. On off. Okey. Ni on off ni Oh, kalau lama. ABS. Oh, dekat situ juga.
Okey. Alright. Ada lagi yang menarik? Okey.